lalu lah, kita sudah belok ni. Lalu kat sana. Belok. Benar haram. Bersurai. Minta laluan. Kita tak nak ganggu orang. Tunggu depan. Jangan ganggu. Okey, bersurai sekarang. Tidak saya gunakan kekerasan. Tak kasar, jangan bersurai. Ini benar-benar haram, please. Hidup rakyat. Kita memang saya minit kan? Alright. Bagi tempat. Hidup rakyat. Bantah. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Polis baik. Rakyat baik. Polis ganas. Kasihan rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Okey, saudara, kita jangan ganggu dekat sini. Baik pihak polis, apa semua kita minta jangan ganggu orang nak berniaga, orang pergi belah. Jadi kita berhimpun di tepi jalan di bawah jejantah. Setuju? Setuju atau tidak? Terima kasih saudara-saudara. Ini merupakan satu perhimpunan aman dalam negara demokrasi. Kita berhimpun secara aman, kita tak kacau siapa-siapa. Jadi kita ucap terima kasih kepada semua. Satu tepukan buat anggota polis. Kita berhimpun hari ini untuk menyatakan hasrat kita, untuk menyatakan bantahan rakyat mengenai kenaikan harga tol, mengenai kenaikan harga minyak. Hidup rakyat makin tertekan, tetapi pemimpin terus kaya raya. Hidup